Jangan takut untuk mempunyai impian, walaupun impian kita itu sangat besar, seolahnya tidak mampu untuk dicapai. Kerana apa? Allah Maha berkuasa untuk menunaikan apa sahaja permintaan hamba-Nya. Yang penting kita perlu yakin. Saya nak kongsikan satu amalan yang mana boleh memakbulkan doa dan permintaan kita. Ia berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang terbangun pada tengah malam, tak kisahlah tuan-puan sekian, pukul 1, pukul 2 kita dah tidur dan kita terkejut di tengah malam, dalam situasi yang kita rasa malas untuk bangun, berwuduk, solat, maka amalan ini adalah untuk kita. Nabi bersabda, orang siapa yang bangun terkejut di tengah malam, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ghfirli. Maka apabila ia berdoa, Allah pasti kabulkan doanya. Dan jika dia bangun, berwuduk dan menunaikan solat, Allah pasti akan menerima solatnya. Subhanallah. Maka ada dua pilihan di sini. Sama ada kita tak bangun, berwuduk dan solat, ataupun yang kedua, kita duduk sekejap daripada terkejut, ataupun kita tak duduk, kita baring je, kita baca zikir tu dan mohonlah apa-apa doa yang kita hajatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kabulkan doa kita. Jangan lupa, doa yang paling utama yang Nabi suruh kita selalu minta, apabila kamu meminta, mintalah syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.